Besar juga kilang ni. Rokan ni. Felda Bukit Rokan. Tadi katanya hampir gemencah. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya. Yang macam tempat itu tempat macam tumpuan buangan ke apa lah. Jelai jempol kilang ni. Iya. Oh ni kiri kanan ya. Bersambung ni. Betul. Ni tempat ni terus ke sana. Besar juga kilang ni. Luas ya. Besar ni kilang ni. Biasa sebelah sana tu angkutannya tu dengan kapal laut ni. Oh apa? Biasa kadang-kadang diangkut dengan kapal. Itu minyak ya, bukan semen ya. Dia ni, tapi tak nampak pun tak kontainer ke lori ke apa benda. Oh luas banget, luas ni. Besarnya. Ya, Negeri Sembilan Semen. Negeri Sembilan Semen Industri Sdn Bhd. Luas. Tu tadi kilang semen. First time ini kita lalu sini nampak kilang semen besar. Dia kan tiap hari Isnin aja yang tak ada. Isnin tu Selasa eh? Selasa. Dia hari ketiga lah aku baru buka. Tapi biasa kan tempat ini apa? Bakery je tu lagi. Ini area ni kelapa sawit. Tadi katanya Felda Jelai Gemas. Oh ini. Tapi yang tadi ni kita lalu tu Felda Rokan ni apa ya? Rokan, Bukit Rokan ya. Felda Bukit Rokan. Ini agak besar tadi tu, baru tanam rasanya. Ini. Lalu daripada Felda semua tempat luas juga, besar ni. Rasalah juga. Tuh, nampak. Abang tak tanya. Tak jalan bagaimana aja. Kita ada tanya. Rumah abang ada tanya ke tak? Kita jalan pergi ke mana aja gitu, tak ada? Tak. Mama kata kuihnya om boleh makan. Dia jangan tanya. Dia memang macam tu. Oh ini yang nak, dia nak kenduri tu. Ada kawan kakak kampung dia kat belakang. Ya. Tu. Kat mana? Bukit Felda Bukit Rokan. Beli kan nanti kakak tak kitchen ke apa ke. Siapa? Gambar raya. Siapa sendiri? Tu gambar kita tu nantilah. Bukan individu. Ha? Individu. Oh. Nanti mama ambil gambar kakak. Tadi tak ambil gambar depan Temelloh. Dah kita orang Temelloh. Rasanya macam lucu pula nak ambil gambar dekat Temelloh tu, yang tepi sungai tu. Pembenihan tu. Masih Felda Bukit Rokan. Ni getah apa kau getah?
tadi kelapa sawit. Inilah perjalanan kita. Dah berapa kita lalui tadi? Felda apa je, lupa nama. Yang ni last lah. Yang ni sekarang ni lah, bukan yang paling last lah. Sebab kita perjalanan kita 1 jam lagi. Tapi ini yang sekarang ni Felda Bukit Rokan. Yang akan datang tu tak tahu lagi ada Felda ke tidaknya. Tadi katanya hampir Gemenceh bandarnya. Gemenceh Tampin. Ayu. Dia lucu. Awak. Dah. Getah tadi mama getah mana ya? Belum minta aja getah. Ini sayang. Gak boleh mengikat nama. Allahu Akbar. Kedai ekor pun ada sini. Habislah kalau dah kedai ekor. Oh, tak pernah ada sunyinya. Sorry, kita kalau nak bagi sekarang belakang nanti dah. Sebelah sana pun ramai. Kalau nak masuk pun susah. Sebelah kiri tu awan ni gelap. Tutup dia. Dia pekerja semuanya. Pekerjanya semua Muslim. Sehari aje lah tutup tu. College Community Tampin. Sekarang kita berada di Tampin. Makan apa? Gemenceh. Kilang Dewa. Jam. Hujan. Ini Jalan Tamping Kemas. Tapi start jam. Oh, nak masuk simpang. Nak masuk simpang tu biasa. Masih hutan lagi. Perjalanan kita 1 jam lebih lagi. Lebihnya tu lebih sikit je. Ada lampu tu kah? Ada ada aksiden ke? Aksiden. Oh iya. Itu yang makanya itu. Ini itu. Ada lampu kecemasan. Ada lampu ambulans. Korang nampak tak tu lampu-lampu tu? Macam ginilah kalau dah kecemasan macam tu kan. Air. Nanti dulu kejap. Biar tunggu ambulans tu bunyi siren dia tu. Ada aksiden. Ni ada aksiden. Kejap dulu kita. Dia kata dulu. Tadi ada aksiden. Jadi kita tak tahu aksiden. Tu babas dia apa. Mungkin Sampai sini dulu video. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Nih ambulan juga. BBM. Apa-apa hal ke orang yang sedang jalan keluar tuh, hati-hati di jalan.